Hai, Hobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Okey. Macam ni. Hari ni kita nak cakap pasal hobi. Buat sikit cakap. Hobi ya. Pak Cak ni dilahirkan dekat kampung nama Bagan Belat, Teluk Air Tawak, Batu. Bagan Belat ni tepi laut tu. Dinamakan Bagan Belat sebab orang dulu-dulu pergi ke laut buat belat tu untuk tangkap ikan. Jadi kebetulannya atuk pakcik ni tok-tok pun dulu semua buat belat tu. Jadi atuk pakcik ni buat belat. Pakcak saya ingat pakcak masa pakcak kecil-kecil dulu, pakcak suka ikut tok cik ni pergi ke laut tu. Pergi dekat belat tengah laut, tangkap ikan semua, buat balik. Jadi minat pakcak ni, minta maaf lah pakcik. Minat pakcak ni ke situ tu, laut tu. Memang kecil-kecil suka pergi tangkap belangkai lah kat tepi pantai, tangkap udang lah, bawa penyok tangkap udang lah, apa-apalah minat laut ni. Hobi pakcik memang ke laut dan pakcik minat memancing, memukat. Itulah hobi sampai lah ni. Sampai lah ni pakcak dah pindah duduk besut ni masih minat dengan laut. Kadang-kadang pergi kat tepi laut pun tengok tu bawa fishing rod kan. Minat tu memang mancing lah. Hobi yang keduanya suka bela ikan. Dekat belakang rumah tu dulu kat Bagan Belat ada pokok nipah. Pergi cari ikan tu, anak ikan. Dulu orang sana pergi ikan karin. Cari anak ikan, kubuh dalam botol, lepas tu main laga tu dengan ikan kawan ke ikan tu minat bela ikan. Jadi bela ikan tu sampai dulu kami kampung mana ada akuarium dulu. Letak ikan dalam tempayan, dalam besen, bola dalam botol kan balang besar lah. Dulu mana ada akuarium, balang besar, balang kaca besar lah. Cantik ya. Cantik. Okey. Hobi Mak Sulah pula melukis. Melukis potret, lukis pemandangan, lukis bunga, suka melukis. Lepas tu pergilah belajar, pergi lukis pelan pula. Lepas tu tak adalah hobi sangat ya. Lepas tu menjahit lah. Suka menjahit. Buatlah apa-apa berkenaan dengan jahitan. Itulah hobi Mak Sulah. Okey. Sekarang ni bila dah tua-tua ni hobi apa bang? Hobi apa dah tua-tua ni? Sekarang ni tak ada apa lah. Tak ada apa nak buat. Tak ada apa nak buat lah. Kadang duk suka, tapi pakcak memang minat laut lah. Duduk besut ni, kalau boleh hari-hari nak pergi tepi laut tu. Ambil udara laut, udara nyaman. Kadang-kadang bawa fishing rod, tapi taklah mancing. Cuma orang kata lepas angin lah. Minat lah. Pemandangan pantai Terengganu ni memang cantik lah. Lepas tu sekarang ni dah sebab kami ni dah tak buat gapo-gapo dah, tak hijau, tak gapo gak. Masuk lah, masuk makan lah. Lepas tu gilah nak jalan-jalan kau. Gitulah. Okey. Hari ni untuk sarapan Mak Sulah buat pancake. Okey, pancake coklat. Sebab kadang-kadang kena juga makan yang manis-manis. Sesekali. Tapi pakcak ni manis ni dah umur tua-tua ni kena kontrol sikit lah. Tak mau jadi orang kata apa, berpenyakit lah makan manis-manis ni. Terutama sekali ni honey ni, madu ini madu pure ni. Madu asli ni.
Tak adalah asli. Ha. Ini madu dari pasar raya je. Saraya pun kata tertulis tu madu asli. Traditional honey. Traditional honey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan pancake ni pagi. Hmm. Makanan sarapan orang putih hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Manis melecah. Manis meleting. Meleting. Manis meting. Manis leting. Tak Kedah adalah panggil manis leting. manis melecah. Tak adalah. Manis. Madu je lah manis. Tapi pancake ni tak manis. Yalah, pancake dia tahu lah. Tahu. Elok lah makan madu manis. Okey. Sedapnya. Sedap. Okey. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Jangan lupa follow rapat-rapat. Bye. Bye. Assalamualaikum.